Dulu kalau nak kuasai sesebuah negara, orang datang dengan kapal, tentera dan senjata. Hari ini nak mempengaruhi sesebuah masyarakat, mungkin tak perlu jajah tanah pun. Cukup kalau kita berjaya menentukan cara fikir mereka melihat dunia. Jadi dalam video ini saya akan ulas macam mana perang naratif berlaku, kenapa ia penting dan bagaimana media boleh mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Tapi sebelum itu, bagi mereka yang belum kenal saya Muhammad Firdaus Salihuddin. Saya bekerja dalam bidang media sejak 2011. Kini bekerja di TV Pertiwi. Dan sekarang saya banyak bercakap tentang media, naratif dan personal branding. Berkenaan tajuk ini, saya bukan bercakap sebagai orang luar. Saya sendiri dah lama berada dalam dunia media. Dan makin lama saya berada dalam bidang ini, makin saya nampak bahawa siapa yang menguasai cerita, dia ada pengaruh besar terhadap cara masyarakat berfikir. Apa isu sebenar? Apabila kita dengar perkataan perang naratif, mungkin bunyinya macam berat. Tapi sebenarnya konsep dia mudah. Perang naratif berlaku apabila dua pihak melihat perkara yang sama tetapi cuba memberi makna yang berbeza terhadap perkara itu. Contohnya berlaku satu demonstrasi. Satu media mungkin guna ayat ribuan rakyat turun menuntut perubahan. Media lain pula mungkin tulis demonstrasi menyebabkan kekecohan di ibu negara. Kejadian yang sama tetapi cara ia diceritakan memberikan impak yang berbeza. Yang pertama, ia buatkan kita nampak demonstrasi itu sebagai perjuangan rakyat dan yang kedua pula membuatkan kita nampak ia sebagai masalah kepada ketenteraman negara dan itulah namanya framing. Dan framing sebenarnya benda biasa dalam media. Seorang wartawan tak boleh masukkan semua benda dalam satu berita. Dia kena pilih tajuk, gambar, siapa nak ditemu bual dan fakta mana yang nak diletakkan dahulu. Masalah berlaku apabila kita tak sedar bahawa pilihan-pilihan kecil oleh wartawan itu boleh mempengaruhi cara kita memahami sesuatu isu. Sebab itu bagi saya, perang naratif bukan semata-mata perang antara cerita yang betul atau cerita yang salah atau cerita yang palsu. Ia lebih besar daripada itu. Ia adalah persaingan untuk menentukan apa maksud sesuatu perkara, sesuatu kejadian kepada masyarakat. Kita sebenarnya dah tahu media mempunyai pengaruh yang besar. Cuma hari ini bentuk media sudah pun berubah. Dulu orang tunggu berita pukul 8 malam. Pagi esoknya orang baca surat khabar. Sekarang bila kita buka mata je, telefon dah ada dekat sebelah dan angka menunjukkan perubahan ini memang besar. Ada fakta dia. Antaranya pada awal 2025 sekitar 34.9 juta rakyat Malaysia menggunakan internet dengan kadar penembusan internet hampir 98%. Pada masa yang sama terdapat sekitar 25.1 juta identiti pengguna media sosial di Malaysia. Maksudnya, kalau nak mempengaruhi masyarakat hari ini, media sosial memang antara medan yang paling besar. Dan lebih menarik lagi, laporan Reuters Institute pada 2025 menunjukkan lebih 2/3 rakyat Malaysia menggunakan media sosial sebagai sumber berita setiap minggu. TikTok pula berkembang sangat cepat. Sekitar 40% responden Malaysia dalam laporan itu mengatakan mereka mendapatkan berita melalui TikTok setiap minggu. Dan TikTok yang sebelum ini kita selalu kaitkan dengan video menari, hiburan dan benda-benda santai, sekarang dah menjadi tempat orang nak faham politik, ekonomi, agama dan isu-isu masyarakat. Jadi siapa yang banyak menghasilkan konten di sana, dia mempunyai peluang besar untuk membentuk apa yang orang nampak setiap hari. Dan dari situ, sedikit demi sedikit persepsi terbina. Apa yang kita belum sedar sebenarnya? Ini satu persoalan yang selalu bermain dalam kepala saya sejak bekerja dalam bidang media. Berapa banyak pendirian kita hari ini sebenarnya lahir daripada pemikiran kita sendiri. Dan berapa banyak pula yang kita percaya sebab kita dah dengar benda yang sama berpuluh-puluh kali. Contoh mudah, kalau setiap hari kita dengar satu kelompok manusia digambarkan dengan perkataan tertentu, lama-lama bila nama kelompok itu disebut, perkataan tadi terus muncul dalam kepala kita. Dan kita rasa macam kita sendiri sampai kepada kesimpulan itu. Sedangkan mungkin persepsi itu dibina sedikit demi sedikit melalui headline, video, komen,
filem, influencer dan perbualan di media sosial. Sebab itu pengulangan sangat penting dalam komunikasi. Contoh mudah seperti produk Milo. Ada slogan iaitu minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Benda tu berulang-ulang setiap hari sampai kita ingat tagline tersebut. Begitu juga dalam konteks makanan segera. Kita sebut makanan segera, tiba-tiba kita akan teringat jenama Maggi. Sebenarnya, benda yang diulang-ulang tu tak semestinya betul. Tetapi kita dah di-associatekan, cara fikir kita diingatkan dengan satu benda, mesti ada satu benda yang lain. Dan dia menjadi lebih familiar. Dan benda yang familiar ni lebih mudah masuk dalam fikiran kita. Dan di sinilah saya rasa kita kena mula berhati-hati. Bila kita baca satu berita, kita jangan hanya tanya betul ke benda ni. Kita kena tanya juga, kenapa berita ni disampaikan dengan cara begini? Apa yang ditekankan oleh pemberita, oleh wartawan, oleh media? Apa yang mungkin tak disebut, yang disembunyikan oleh wartawan dan media? Dan kalau orang lain cerita perkara yang sama, adakah gambarannya akan berbeza? Bila kita mula tanya soalan macam ni, kita mula menjadi pengguna media yang lebih matang. Jadi apa kita kena buat? Adakah penyelesaiannya kita kena benci media? Saya tak rasa begitu sebab saya sendiri orang media. Saya percaya masyarakat tetap perlukan wartawan, editorial, penerbit dan institusi media yang kuat. Tetapi kita juga tak boleh hanya duduk dan mengeluh dan kita tuduh media semua berat sebelah. Media sosial penuh benda mengarut. Budak-budak sekarang tengok TikTok je. Kalau kita rasa ruang itu penuh dengan perkara yang kita tak setuju, kita kena masuklah buat konten. Orang berilmu kena menulis, orang yang ada pengalaman kena bercakap, pensyarah, doktor, guru, ustaz, usahawan, profesional. Kalau ada sesuatu yang berguna kepada masyarakat, ceritalah, kongsilah. Dan tak semestinya kena buka studio yang mahal. Kadang-kadang telefon kita yang kita pegang setiap waktu tu, itu pun dah cukup untuk kita mulakan sesuatu. Dan saya sendiri pun buat benda yang sama. Saya buat video, saya bercakap tentang media, personal branding dan isu-isu yang saya rasa benda tu penting kepada Melayu dan Islam. Bukan sebab saya fikir semua orang mesti setuju dengan saya. Tapi saya nak sudut pandang saya, cara fikir saya, apa yang saya percaya turut berada dalam ruangan awam, ditonton oleh ramai orang. Dan sebab itu, kalau semua orang yang ada ilmu memilih untuk diam, tutup mulut, kunci mulut, vacuum tu tetap akan diisi oleh orang lain yang boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi bila kita nak sambut kemerdekaan, mungkin ada satu bentuk kemerdekaan yang kita jarang fikir. Negara kita dah lama bebas daripada penjajahan fizikal. Tetapi dalam zaman media sosial hari ini, kita kena juga belajar bagaimana untuk berfikir dengan bebas. Baca lebih daripada satu sumber. Dengar pandangan yang berbeza. Buka minda kita. Semak fakta. Dan paling penting, jangan serahkan sepenuhnya kepada orang lain untuk menentukan bagaimana kita melihat dunia. Sebab perang penjajah mungkin sudah tamat, tetapi perebutan untuk menentukan cerita, persepsi dan cara masyarakat berfikir masih berlaku setiap hari. Dan kalau anda suka perbincangan macam ni, tekan like video ni dan subscribe channel ni. Dan kita akan terus sembang tentang isu media, personal branding, isu-isu semasa melibatkan Melayu dan Islam. Terima kasih kerana sokong channel ini.